8 benda orang anxiety suka buat menyebabkan anxiety dia datang berulang-ulang. Nombor 1, anxiety tidak boleh dirawat bersungguh-sungguh untuk sembuh. Kalau dia lagi rawat, lagi nak baik, lagi nak sembuh, lagi tunggu sembuh, lagi cari suplemen, lagi pergi berubat, lagi dia main. Bila kita buat bodoh kat dia, buat sibuk, buat tak tahu, tidur lena tak sedap, pergi jalan, buat busy, dia akan hilang sendiri. Lagi nak rawat, lagi kuat dia main. Ingat tau, jangan rawat dia. Nombor 2, anxiety kita tak boleh lawan dia. Anxiety kalau kita lawan dia, lagi kuat dia main, lagi kita lemah, lagi kita larat, lagi kita letih. Anxiety kena terima, bukan lawan, terima dia. Terima, berdamai dengan takdir, redha apa yang kita dapat tu adalah ujian dari Tuhan. Berlapang dada, nanti kita akan okey. Macam bini kita, hang lawan bini hang penat. Syaitan kalau hang lawan tu penat. Orang toksik kalau hang lawan hang penat. Anxiety tak boleh lawan, nanti penat dengan letih. Kita kena terima seadanya, abaikan anxiety tu, abaikan orang toksik, abaikan benda-benda yang tak perlu tu, tak usah duk lawan. Bini cakap, kita duk diam. Orang toksik cakap, buat diam, buat pekak. Lantakkan dia, nanti kita akan selamat. Nombor 3, orang anxiety tak boleh cakap-cakap, tak boleh story-story, tak boleh sharing-sharing, ulang-ulang cerita dengan kawan-kawan, konon-konon nak meluah kan, tak boleh. Anxiety tak boleh meluah-luah. Lagi dia luah, lagi dia cerita, lagi dia kongsi, lagi dia sharing, lagi dia teringat. Konon-konon masa sharing, masa luah tu kan rasa lega kan. Tak, mula-mula tu lega, lama-lama jadi lagi teringat. Lagi hang cerita, lagi hang ulang, lagi hang sharing, dia hilang sekejap, tapi dalam kepala dia lagi ingat, lagi ingat-ingat. Berhenti sharing, lantakkan dia, tak usah cerita pasal tu, cerita pasal lain, lupakan dia, cari cerita baru dan masuk dalam kepala otak. Nanti lama-lama cerita sedih tu akan merambui sendiri. Kerti kata kerti, kena cerdik. Nombor 4, orang anxiety tak boleh pegang badan, tak boleh cek nadi, tak boleh pegang dada, tak boleh pegang tekak, tak boleh tengok cermin mata, tengok mata kat cermin, tak boleh pegang perut, tak boleh pegang semua, cek tekanan darah, cek oksigen semua, lagi teruk dia main. Jangan pegang badan, pegang periuk, pegang belanga, pegang penyapu, pegang bini, pegang anak, pegang suami, pegang setir kereta, pegang mancing, pegang kucing, pegang pokok, pegang tasbih, pegang sejadah, pegang Quran, pegang benda yang kita seronok tu. Abaikan pasal penyakit, abaikan pasal badan kita. Tuhan jaga badan kita. Kita sibuk dengan lain, nanti dia akan hilang, kita lupa sendiri. Dengar tak? Tak dengar. Nombor 5, orang anxiety tak boleh cakap dia sembuh. Kalau dia sembuh, duduk diam. Duduk diam, jangan bercakap. Saya dah lega dah. Bila cakap dah lega, nanti demai balik. Duduk diam. Kalau sembuh, diam. Diam. Kita sendiri tahu dan Tuhan tahu. Orang sekeliling kita tahu. Jangan duduk sebut-sebut saya sembuh. Nanti lagi petang malam demai balik. Diam lah. Diam. Selamat. Nombor 6, orang anxiety tak boleh check badan dia dan double check badan dia. Bangun pagi jangan double check. Dah makan ubat double check. Pagi dah try dah double check. Pagi ada lagi tak? Tak boleh. Kalau double check badan, dah lega ke tak lega ke, dah baik ke belum, nanti lagi teringat. Tak boleh double check dan tak boleh check kerap-kerap medical. Lantak habis dah. Jangan buat kerap-kerap. Lagi kerap, lagi nanti risau. Result yang normal pun risau, result yang tak normal lagi risau. Jangan risau. Biarkan Tuhan jaga. Kita jaga kesihatan, jaga otak, jaga minda. Yang selebih tu sihat, biar Allah yang jaga. Berhenti double check dan check badan. Nombor 7, orang anxiety tak boleh dengar benda-benda yang menakutkan, tengok benda yang menakutkan. Kita tak boleh tanya dia sihat ke tak sihat. Kalau tanya sihat tak sihat, nanti kita tanya dia sihat tak sihat, nanti dia lagi stres, lagi anxiety tu datang. Jangan tanya orang anxiety, tanya benda lain yang bukan pasal kesihatan. Lepas tu jangan duk tengok Google lah, jangan duk dengar cerita bukan-bukan, jangan duk layan dengan benda-benda bukan-bukan. Abaikan benda tu semua. Guna mata kita, mulut kita, telinga kita, otak kita dengan jari kita benda yang lain selain benda penyakit. Kalau hampa tak dengar cakapnya, nanti dia mai balik trigger tu, nanti anxiety datang kerap. Ramai orang tak tahu, dia rawat datang balik sebab dia tak jaga otak, mata, mulut, telinga dengan jari dia. Jaga betul-betul. Jangan bagi anxiety tu masuk. Nombor 8, orang anxiety tak boleh duduk diam sunyi-sunyi seorang-seorang. Tak boleh. Kawan dia setan, tak boleh. Dia kena pergi kerja, pergi jalan, pergi pusing. Pergilah buat benda apa yang dia boleh seronokkan diri. Jangan duduk diam, tunggu sembuh. Tunggu seorang-seorang, duduk rumah seorang-seorang sunyi-sunyi, duduk gelap. Kawan dengan setan lah. Sakit setan mai. Dengan hang jadi setan. Setan akan merasuk kita, mengusik kita dan membisikkan benda-benda yang menyebabkan kita jadi risau dan stres. Lama-lama murung, duduk seorang-seorang nanti. Selamat. Jangan duduk, pergi buat kerja ringan-ringan pun tak apa. Tengok TikTok pun tak apa, tengok TV pun tak apa, tengok ceramah agama pun tak apa, tengok muka kucing pun tak apa. Tengoklah pilena ke buat apa-apa saja, buat asalkan sibukkan diri. Tak sebenarnya kerja berat, asalkan sibukkan otak dengan benda yang kita seronok. Jangan duk tunggu sembuh, nanti dia mai. Dengar ke tak dengar ni, ini adalah tip untuk menghalang anxiety datang. Kalau hampa rawat, makan ubat pun, reset otak pun, hampa kawal nafas pun, hampa pergi exercise ke grounding ke, kalau hampa tak kawal pintu masuk ni, dia mai lagi. Hampa tak larat nak layan nanti anxiety tu. Tutup pintu baru dia tak masuk. Tutup pintu, mata, telinga, otak, mulut, jari tu jaga. Dengar ke tak? Follow lah, nanti aku ajak lagi. Tegak biji sungguh lah hampa ni. Follow. Pang, sedar lagi